kaki bawa ke jari kaki dulu. Bagus. Angkat kaki ke atas, tarik nafas lagi. Dorong ke atas. Buang nafas lagi, turun ke bawah. Bawa ke jari kaki. 3, tarik nafas lagi, pelan-pelan. Sesuai irama nafas. Dorong pinggang ke depan, bawa ke belakang. Bawa ke belakang pinggang, ya, ke belakang. Bagus. Nafas lagi, bawa ke depan. Ke jari kaki. Nafas lagi, tarik nafas lagi. Bawa pinggang jatuh ke belakang. Buang nafas lagi, bawa ke depan, telapak kaki, sticknya ke depan. 5, 4, 3, 2, 1, tegakkan badan. Bisa, Bu. Semua bisa. Oke, sekarang angkat lagi ke atas, tarik nafas lagi. Kencang ke arah kanan, buang nafas. Kencang ke arah kanan. Angkat ke arah kiri. Bagus. 5, 4, 3, 2, 1, tegakkan badan. Dorong lagi ke atas, tarik nafas lagi. Dorong badan gabung ke atas. Panjang ke kiri, buang nafas. Bagus. 5, 4, 3, 2, 1, tegakkan badan. Ada yang berat aja dimatiin, Den. Karet. Sekarang. Turun ke dalam. Tangan turun ke atas. Kencang ke atas. Nggak ada lagi, nggak lurus. Kencang ke atas. Lebih tinggi, lebih bagus. Bagi saya lebih arah nih. Kerja dulu. 5, yang lain luruskan lutut. 4,
Tarik nafas lagi. Terus terus, buang nafas. Terus tarik nafas lagi. Kanan sampai terasa nafas berputar. Tarik nafas lagi kanan. Buang nafas kiri. Tarik nafas lagi tengah. Buang nafas ke kanan. Tarik nafas lagi tengah. Buang nafas ke kiri. Kiri, kiri. Maksimal. Tarik nafas ke kiri. Tarik nafas tengah. Bawa ke atas. Bawa ke atas. Buang nafas. Pinggang dorong ke depan. Bagus. 5, 4, angkat badan. 2, 1. Bawa ke depan sedikit. Jatuh ke bawah. Jatuh. 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 Kulit ke depan. Kulit. Kulit lagi ke depan. Cium alas. 5, 4,
ke depan sejajar kamu. 3, tarik nafas lagi, dorong ke depan. Buang nafas lagi, bawa ke depan sejajar kamu. Angkat lagi, tarik nafas lagi, dorong ke depan. Buang nafas lagi, bawa ke depan. Oke, buang nafas, tancap sticknya ke depan jauh. Oke, turunkan bahu lagi, bahu turun. Ya. Berlutut, gigit kedua kaki, jadi bukan selebar angkat lagi, tarik nafas, turun ke depan. Buang nafas, turun, duduk di atas tumit. Angkat lagi ke atas, tarik nafas lagi. Bawa ke belakang jauh. Buang nafas lagi, duduk di atas tumit. 3, tarik nafas lagi, dorong ke depan, pinggangnya sejauh mungkin. Buang nafas lagi, turun. 1 set lagi, tarik nafas lagi, dorong pinggang jauh ke belakang. Buang nafas, tancap lagi sticknya ke depan. Bahu dorong ke depan, turun ke bawah, kasih kepala. Rasakan tarikan pada daerah belikat. Naik ke atas, tulang ekor, tarik. 5, 4, 3, 2, 1, tegakkan badan. Oke, letakkan stick di depan. Turunkan kedua tangan ke tabletop. Angkat kaki kanan, tarik nafas dulu, pandangan ke depan. Buang nafas, bawa ke bokong. Lurus lagi, tarik nafas dulu. Buang nafas lagi, bawa ke bokong. Lagi, tarik nafas jauh. Buang nafas, bawa ke bokong. Angkat tangan kiri. Kiri. Jauh, sticknya diambil lurus. Sticknya diambil lurus ke depan. 5, 4, 3, 2, 1, turun. Cair pos dulu. Oke, kembali ke tabletop lagi. Kiri. Angkat kaki kiri, tendang ke belakang, angkat kanan kiri, tarik nafas. Buang nafas, jatuh ke arah pinggang. Pinggang, jatuh ke pinggang. Lagi tarik nafas lagi, lurus, lurus. Buang nafas ke arah pinggang. Ambil sticknya dengan tangan kanan, lurus ke depan. Lurus. 5, 4, 3, 2, 1, tarik. Oke, kembali ke tabletop lagi. Letakkan kedua tangan masih di sini. Angkat kaki kanan, tarik nafas dulu. Rasakan, tarikan pada daerah pinggang. Tepuk ke arah pinggang kiri, buang nafas. Sambut dengan tangan kiri, kuat dengan kanan. Yuk. Angkat ke atas. Kalau sudah dapat, tendang ke belakang, tarik otot dada ke belakang, angkat ke atas. Tendang ke belakang. Angkat lutut ke atas, tendang ke belakang. 5, 4, ke depan saya.
Panjang nafas tak? Ini panik. Ya, silakan berdiri. Kalau yoga ini, pakai nafas tak? Apa? Silakan berdiri. Atas. Oke, mau pegang stick dulu. Buat dari depan paha. Kemudian perlahan dorong pinggang ke depan, angkat ke atas, tarik nafas. Nikmati proses yoga. Buang nafas, turun ke bawah. Perlahan teguk lutut, turun ke bawah. Bungkuk ke bawah. Tarik nafas lagi, angkat ke atas perlahan. Dorong pinggang ke depan. Bawa sticknya jauh ke belakang. Buang nafas lagi, dorong bokong ke belakang. Angkat lagi ke atas, tarik nafas lagi. Buang nafas lagi, perlahan. Bokong dorong ke belakang, lurus kedua lutut, turun ke bawah. Tenang, relax. 3, tarik nafas lagi. Dorong pinggang ke depan. Buang nafas lagi, turun ke bawah. Perlahan. Dan 5, 4, 3, 2, 1, tegakkan badan. Tarik nafas tengah lagi. Buang nafas ke kiri. Sampai nyaman dirasa bahu. Makin masuk ke dalam, makin terus. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat kaki kanan. Angkat kaki kanan ke belakang. Oke, ya. Langkah ke belakang. Oke. Mulai ke bawah. 5. Ya, 5. 4, 3, 2, 1. Kembali kaki kanan. Kiri, buang jauh ke belakang. Kiri, mulai ke bawah. Bagus. 5, 4, 3, 2, 1. Kembali untuk tegakkan badan. Oke, sini kita kembali pegang seperti ini lagi. Buat angkat kaki kanan dulu. Perlahan ke belakang seperti ini. Tegakkan badan, pandangan ke depan. Rasa 5. Kakinya poin. Poin jauh, lurus. 4, 3, 2, 1. Kembali. Lagi jauh ke belakang. Ya, jauh. Angkat dada ke pandangan di depan. 5, 4, 3, 2, 1. Melangkah ke depan, kaki kiri, turun lagi ke bawah. Baru terus.
Oh, lagi sticknya lagi. Bawa kedua tangan, bawa ke depan. Tarik nafas dulu. Buang nafas, turunkan ke arah depan paha. Langkah ke belakang kaki kiri, jauh. Dan teguk lutut kanan. Ya. Ini kalau belum bisa jajar, majukan, maju. Ya, harus bisa jajar ini. Simpan kiri stick di sini, di lepas jarinya. Kasih sentuh lutut di situ. Baiknya benar. Tahan. Bawa sticknya ke atas. Naik dulu, angkat ke atas, tarik nafas dulu. Buang nafas, bawa ke depan, saya jajar bahu. Angkat lagi nafas lagi. Buang nafas lagi, saya jajar bahu. Angkat lagi, tarik nafas lagi. Tahan, kita ke depan. 5, 4, 3, 2, 1, buang nafas. Luruskan lutut kanan. Lurus lutut kanan, nice.
Angkat dari dalam lagi. Ngomong. Yes. Dua. Tiga. Dua. Satu. Dua kaki. Coba kasih sama. Kaki. Kok tertekan, Pak? Oke, silakan balik. Silakan balik balik ke tempat. Mulai dari
Thank you.